Nama saya Yahya bin Darus. Asal saya daripada Kulim, Kedah. Saya mula masuk bulan 11. Saya dah mula baca Quran dah di bawah pimpinan Ustaz Afizi tu. Tahun 81 saya masuk Felda. Sebab saya dengan Quran ni memang tak ada langsung, Ustaz. Memang zero betul. Bukan kata ada mengaji mukadam ke apa, tak ada. Memang zero betul. Mungkin saya dulu tak tahulah keluarga macam mana. Saya mula merantau ke Negeri Pahang pada tahun 70. Kalau orang Kedah dia panggil Bangsat, tapi maaf lah, orang Pahang dia tak boleh dengar Bangsat. Bangsat tu kasar, Ustaz, ya. Bagi orang Kedah dia sebut Bangsat lah. Jadi saya merantau. Saya bina hidup saya. Alhamdulillah, saya boleh kata dalam kehidupan saya berjaya lah. Yalah, di dunia ni saya berjaya. Saya dapat membina hidup dan anak-anak saya semua berjaya. Berjaya, perniagaan saya pun berjaya, saya berniaga. Tetapi satu je yang saya tak ada. Saya tak boleh membaca Quran dan saya tak pernah pegang Quran. Saya tak pernah pegang Quran sebab saya takut nak pegang Quran dan saya malu. Pemuncak kejayaan saya apabila saya bertemu dengan Ustaz lah, Kaedah Haraki ni. Itu saya rasa satu pemuncak kejayaan saya. Saya tengok bila Ustaz bercakap, Ustaz kata, Ustaz cabar kalau siapa yang boleh baca Rumi, boleh mengaji Quran. Jadi saya malam tu tidur duk mikir, ya ke betul lah ni? Sedangkan masa tu umur saya 69 tahun. Alif bata pun tak habis. Untuk makluman semua, saya ni sekolah Tamil. Lagilah saya tak bertemu dengan Jawi ni, dengan huruf Jawi ni. Jadi dengan berkat saya bertemu dengan Ustaz, sekali lagi lah saya ucapkan ribuan terima kasih. Itulah kemuncak kejayaan saya. Maknanya bulan 11 tahun 2004 tu saya anggap itulah kemuncak kejayaan saya. Saya dah mula menjinak-jinak dengan Quran. Sampai hari ini alhamdulillah saya dah boleh membaca Quran. Tapi setakat ni dah hampir 8 bulan ya saya bersama dengan Ustaz. Alhamdulillah, saya rasa saya bersyukur sangat pada Allah. Saya terima kasih kepada Kaedah Haraki. Dengan jiwa saya rasa inilah kemuncak kejayaan saya. Selama ni saya berjaya, saya rasa itu bukan kejayaan lagi. Tapi setelah saya bertemu dengan Haraki, inilah kejayaan saya. Saya dah boleh mengaji Quran dan saya selalu pegang Quran dan tengok Quran. Saya rasa kalau Allah nak ambil nyawa saya pun, saya rasa saya sangat rasa puas lah, redha lah.